Kadang-kadang bila tengok orang tua masih kuat bekerja, hati memang mudah tersentuh. Lagi-lagi bila tahu semua itu dibuat demi keluarga sendiri. Baru-baru ini, ramai sebab selepas tular satu video memaparkan seorang pakcik berusia 71 tahun yang masih gigih bekerja sebagai penghantar makanan. Walaupun usia sudah lanjut, Pakcik Zakaria tetap keluar mencari rezeki setiap hari demi menampung kehidupan keluarga. Apa yang lebih menyentuh hati, hasil pendapatan yang diperoleh bukan sekadar untuk makan minum. Sebahagiannya digunakan bagi membiayai rawatan anaknya, Ashraf, yang mengalami strok ringan dan sudah tidak mampu bekerja seperti dulu. Bayangkan, di usia orang lain berehat bersama cucu di rumah, pakcik ini masih kuat redah panas dan hujan demi memastikan keluarga terus bertahan. Kisah tersebut akhirnya mendapat perhatian ramai selepas dikongsikan di TikTok ICU JPM Selangor. Ramai yang meluahkan rasa sebab melihat pengorbanan seorang ayah yang masih tidak pernah berhenti berusaha walaupun hidup sedang diuji. Tersentuh dengan keadaan keluarga itu, pihak Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat turut turun menziarahi kediaman mereka bagi menyampaikan bantuan. Selain bantuan tunai daripada Perdana Menteri, urusan permohonan bantuan JKM juga dikatakan sedang dipercepatkan supaya Pakcik Zakaria dapat berehat dan tidak lagi terlalu terbeban mencari rezeki seorang diri. Ramai netizen bersyukur melihat masih ada pihak yang tampil membantu. Dalam masa sama, ramai juga yang mengaku kisah ini membuatkan mereka lebih menghargai pengorbanan ibu bapa sendiri. Kadang-kadang, seorang ayah tak banyak bercakap tentang penatnya hidup, tapi diam-diam dia sanggup korbankan seluruh tenaga demi anak-anak. Kalau korang berada di tempat Pakcik Zakaria, mampu tak untuk terus kuat macam itu sampai ke hari ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.